Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika bersama saya Syamsul Yunus. Hari ini kita bersama dengan Isuzu D-Max 2026. Kali ini kereta ini datang dengan enjin yang serba baru. Kalau yang dulu mempunyai enjin 1.9 liter dan enjin 3 liter, kali ini ia datang dengan enjin baru 2.2 liter. Ini 3 liter tu kekal samalah. Jadi hari ini kita nak tunjuk sikit perbezaan yang ada antara enjin 2.2 liter dan yang lama tu. Bersama kita hari ini adalah version twin cab dan juga sebelah sana adalah version single cab. Kalau kita tengok perubahan yang besar di bahagian luar adalah kosmetik, iaitu di bahagian lampu. Dikatakan mempunyai reka bentuk lampu LED daytime running light yang baru dan juga datang dengan warna baru, nampak macam lebih putih kot lah dan lebih terang lagi. Dan juga kalau kita tengok dekat dia punya fog lamp, ada surround ataupun bezel yang lebih agresif sikit lagi. Sebenarnya pelancaran model D-Max 2026 ialah untuk memberikan ruang kepada enjin 2.2 liter yang serba baru. Jadi perubahan reka bentuk luar pickup ni agak terhad kepada bumper, jeriji depan, lampu depan dan lampu belakang. Isuzu meningkatkan sedikit tahap keganasan reka bentuk D-Max cukup untuk perbezaan boleh dilihat dari luar. Selain dari perubahan depan dan belakang, model kali ini juga diberikan reka bentuk roda baru di mana pembeli diberikan pilihan kemasan di mesin ataupun reka bentuk alloy biasa. Di bahagian belakang, D-Max varian bezaan piawai kini dilengkapi dengan bantuan pagar belakang yang terdiri dari dua peredam kiri dan kanan yang membantu ia turun perlahan. Isuzu menganggap ini sebagai satu kemaskini keselamatan, terutamanya untuk pengguna berseorangan yang perlu membuka dan menutup pagar belakang yang agak berat. Dari sisi tak banyak perubahan, sekadar warna baru dan kemasan pemijat sisi yang ditawarkan dalam dua warna kemasan, kelabu ataupun hitam, dan ada sedikit decal baru. So the star of the show kali ini adalah enjin baru ni. Dia naikkan kapasiti daripada 1.9 liter kepada 2.2 liter. Mungkin kita ingat enjin ni dia besarkan sikit bore and stroke untuk dapatkan kapasiti baru ni, tapi sebenarnya bukan. Mengikut Isuzu, this is an all new engine quite extensively, maksudnya new block, new head, new exhaust flow, new coolant flow, new crankshaft, new conrod. Dan ini kiranya basically you're getting an entirely new engine lah. There's no such thing as just an upgrade untuk engine ni. Dan mereka lakukan ni untuk menghasilkan engine yang lebih jimat sikit lah. Dapat penjimatan sebanyak 5% walaupun kuasa meningkat daripada 150 PS dan 350 Nm sebelum ni dengan engine 1.9 liter kepada 163 PS dan 400 Nm untuk engine kali ini. Isuzu berbelanja besar untuk enjin serba baru kerana mereka memerlukan blok baru. Ini untuk memenuhi piawai pencemaran terkini sambil menawarkan peningkatan prestasi lah. Untuk mencapai piawaian baru pencemaran, mereka perlukan kawalan haba yang lebih jitu. Dan ini hanya boleh dicapai dengan aliran penyejuk yang dipertingkatkan dalam blok enjin dan juga di kepala silinder, terutama di sekitar ruang pembakaran dan laluan masuk dan keluar udara. Pembakaran yang lebih lengkap juga memerlukan ruang pembakaran yang boleh menghasilkan pergolakan udara yang ganas untuk memastikan penyebaran bahan api dan pembakaran yang lebih sekata. Itulah sebabnya mereka perlukan piston baru yang lebih kompleks. Bila piston diubah, eloklah aci engkol dan batang sambungan direka bentuk semula untuk hasilkan imbangan yang lebih baik bagi menghasilkan tahap bunyi, gegaran dan kekasaran yang lebih rendah. Di dalam kabin ni kita tengok perbezaan yang utama ialah di skrin ni lah. Skrin ni besar sikit dan sekarang datang dengan lebih sikit lah sambungan-sambungan yang lebih baik lagi. First impression bila kita mula start engine ni, saya rasa susah sikit lah nak detect mungkin like something yang betul-betul rasa berbeza sangat dari segi dia punya noise level tu lah. Mungkin ialah telinga kita bukannya decibel meter.
Tapi secara keseluruhan bila kita dah bergerak ni memang rasa the vibration and harshness tu rasa memang ada kurang sikit. Dan bila kita tengokkanlah ni kotak gear 8 kelajuan ni, kita biarkan in auto mode aja lah. So the upshift semua memang lembut lah. Kita tak berasa sangat dia punya upshift tu. Kita dengar lah bunyi enjin berubah sedikit. Dan bila kita downshift pun, kalau kita nak paksakan downshift, kita boleh gunakan yang ni. So downshift pun lembut . So kita boleh rasa sekarang ni, tengok lagi sekali. Upshift. Lembut. Downshift. Downshift pun lembut, tak berasa. Can hear bunyi enjin aja lah kan. So then kalau kata kita nak memandu dengan lebih bertenaga, of course kita akan gunakan manual ataupun kita boleh saja biarkan dekat auto. Just main dengan throttle aja lah. And 163 PS ni is nice, tapi yang lebih best lagi lah 400 Nm torque lah. Sedap lah, dia punya gear change memang lembut. Dan NVH level tu berasa lah. Especially vibration and harshness lah. Mungkin noise level tu kita dah little bit desensitized, tapi boleh berasa vibration dengan harshness tu memang berkurangan. Especially during gear change, dia punya driveline shunt tu aku rasa dah improve banyak lah. Sudah tak ada menyentak-nyentak sangat . Perubahan utama kereta ni ialah pada dia punya engine lah. Jadi dia punya sistem suspension semua masih lagi lebih kurang sama aja. Tapi D-Max ni memang dia antara benda yang best lah. Dia ada speaker, satu pun sound system agak bagus. Kalau you perasan dekat atas kepala saya ni ada satu speaker. Dekat penumpang pun ada. Ni akan membantu kita untuk mendapat kualiti bunyian yang lebih bagus lah. Selalunya bila speaker tu dekat dengan telinga kita, of course dia tak payah bunyi kuat sangat lah. Bila tak bunyi kuat sangat, dia tak pecah. Ada tendensi untuk pecah tu kurang. Yang ini pula ialah version single cab, dan of course untuk single cab ni memang selalunya untuk kereta kerja lah. Yang bagusnya untuk single cab ni juga, ia juga datang dengan kotak gear 8 kelajuan AT tadi. Of course you boleh pilih manual lah, untuk dua-dua version ni pun boleh pilih manual. Tapi dengan adanya kotak gear 8 kelajuan ni, you pilih benda ni pun you boleh dapat menikmati penjimatan bahan api yang 5% tadi tu. Sebab kotak gear ni memang kena berganding bahu lah dengan enjin. Itu sebab Isuzu menawarkan kotak gear baru ni supaya dia boleh dapat mencapai penjimatan sebanyak 5%. Saya rasa fokus kali ni untuk enjin ni adalah untuk mengurangkan pencemaran lah, sebab kita tengok dia punya pengurangan pencemaran tu untuk particulate emission saya rasa sampai 99% penurunan. So memang tidak ada asap hitam lah yang patutnya keluar daripada kereta ni sekiranya ianya diselenggara dengan betul. Okey, jom kita masuk dan kita pandu sikit kereta ni. Okey, sekarang kita memandu yang single cab pula. Masih lagi menggunakan enjin yang sama dan yang bagusnya dia datang juga dengan kotak gear 8 AT. Jadi ini membolehkan even kalau you bawa kereta kerja pun taklah rasa macam kasar sangat, ataupun taklah rasa macam teruk sangat lah kan. Sebab kotak gear baru ni memang dia punya tukaran gear adalah cukup lembut lah. Dan NVH level pun memang berasa lah turun sikit daripada kereta sebelum ni lah. Dan itu dia punya kelebihan utama yang kita akan nampak. And of course penjimatan 5% untuk company yang menggunakan pickup single cab ni, dia orang memang mileage selalu tinggi . Kadang-kadang dia orang ni kena servis sebulan sekali. Walaupun servis interval tu 5,000 km pun masih lagi kena servis sebulan sekali, sebab dia orang memang cecah 50-60 ribu setahun macam lah. Dia 3 kali ganda, 4 kali ganda lebih daripada kita. Jadi penjimatan 5% dari segi bahan api tu untuk dia orang adalah sangat besar lah. Kalau kata kita sekarang, kita tengok minyak sekarang dah mahal lah. Diesel RM5 lebih, RM5.50 pada sesi kita tengah recording ni. So kalau RM5.50, you bayangkan lah, satu kali isi dah berapa lah. Pickup truck macam ni 300 lebih, 400 dekat mungkin lah. So kalau kata you travel kerap, ini penjimatan yang cukup banyak lah untuk setiap tahun. Jadi that 5% is going to make a lot of difference kepada syarikat-syarikat yang menggunakan pickup truck ni dengan banyak lah.
Ada dekat dalam kabin ni memang biasalah, untuk single cab ni memang agak basic, tapi yang pentingnya semuanya adalah. Ada sedikit radio dan sistem hiburan, dan dia punya steering pun boleh dilaraskan secara capaian dan juga secara sudut, telescopic rig and reach, so cukup bagus. And of course dia punya kursi semua ni memang hard wearing material lah. Dia tak bagi fabric. Kalau fabric kan cepat bau masam, kusam semua. Untuk kereta kerja lebih sesuai gunakan ataupun leather ataupun leatherette lah. Kereta persendirian dia elok guna fabric sebenarnya, tapi yalah kat Malaysia ni kita dah biasa di mana kulit dikatakan adalah lebih premium. For me, I prefer fabric any time of the day and twice on Sunday. Kita akan merasa lah bila ia bawa yang single cab ni, dia melantun sikit sebab kereta ringan dan dia punya rating untuk kargo dia adalah lebih besar. So dia punya spring belakang tu dah lebih keras, so akan rasa melantun sikit lah. But that is normal untuk single cab, and I don't think this is any worse than any single cab. In fact, dia punya new engine ni helps a little bit lah, mengurangkan kekasaran engine tu. Nice lah, dia punya response tu agak bagus. Of course sekarang pick up kosong lah. Tapi bila ada 8 gear, jadi you boleh capai keperluannya dengan lebih bagus lah. Banyak pilihan sama ada nak pecutan ke, nak menjimatkan ke. 1 sampai 6 ialah normal gear, 7 dengan 8 ialah overdrive lah. So maksudnya kalau atas highway tu memang you nak dekat 7 dengan 8 supaya bantu untuk menjimatkan lagi bahan api lah. 1 sampai 6 tu dia katakan dia dah pilih nisbah dengan lebih teliti lagi untuk membolehkan dia memecut dengan lebih bagus lah, and to capitalize on that 400 Nm of torque. Engine ni juga datang dengan variable geometry turbo. So variable geometry turbo ni memang bantulah untuk menghasilkan mampatan pada RPM yang rendah. So akan membantu menghasilkan torque daripada tahap RPM yang cukup rendah lah. Untuk yang ni just slightly below 2000 RPM, dia dah cecah pun maksimum torque dan kekal kat situ sampai lebih kurang 4000 lebih RPM. Obviously yang twin cab tadi senyap sikit lah. Saya rasa dia punya NVH package dia, insulation atau penebat bunyi dan gegaran semua dah lebih bagus lah untuk twin cab. Yang mana twin cab banyak digunakan oleh persendirian. Yang ni yang almost 100% digunakan untuk pekerjaan ataupun untuk professional use. Okey, itu dia kita punya review pendek Isuzu D-Max tahun 2026 dengan enjin baru 2.2 liter, enjin serba baru Yang sana yang twin cab ni, yang single cab, saya rasa ini memang ada perubahan yang cukup baguslah untuk mereka-mereka yang mencari pickup truck. Penjimatan bahan api sebanyak 5% tu saya rasa akan memainkan peranan yang penting, terutama sekali dalam keadaan sekarang di mana bahan api sangatlah mahal. Mungkin harga ni dah turun. Sekarang kita merakamkan video ni pada bulan Mac tahun 2026, di mana sedang berlaku perang di antara Israel, Iran dan Amerika Syarikat, dan sekatan di Selat Hormuz telah menyebabkan harga diesel di Malaysia naik ke RM5.50 buat kali ini. Harga minyak di pasaran dunia Brent berada sekitar 100 hingga 120 US dollar, dia naik turun mengikut keadaan pasaran harian. Okey, cuba komen sikit tentang Isuzu D-Max yang serba baru ni, bukan serba baru lah, enjin serba baru ni. Adakah ini satu yang cukup untuk membuat korang membelanja dan menikmati penjimatan, ataupun you rasa tak apalah, tunggu je lah, mungkin harga diesel akan turun. Saya pun tak tahu apa nak berlaku, tapi obviously ini akan memberikan you penjimatan in the long run, even though bila harga diesel dah menurun. Tolong tekan butang like, kongsikan dengan kawan-kawan, dan macam biasa yang mana belum melanggar tolong tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Mandu Malaysia, Founder yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.